Tolonglah kalau anak kena demam musim sekarang ni, terutama sekarang yang influenza tengah mengganas ni, especially anak-anak bawah 5 tahun, tolong pergi cek. Kita kena betul-betul make sure anak kita demam biasa atau influenza. Sebab apa? Kalau influenza, dia ada satu pantang larang. Tak boleh beri ubat NSAID. Contoh, ibuprofen, mefenamic acid dan Voltaren. Saya takut kita ingat anak kita demam biasa. Kita tak tahu dia kena influenza. Jadi, mentang-mentanglah dalam peti ais tu ada banyak ubat yang kita spare. Contoh, sirap ibuprofen, sirap Ponstan dan juga ubat bontot seperti Voltaren. Jangan main bagi je. Kenapa doktor cakap bahaya? Sebab jika anak kita ada positif influenza dan kita bagi ubat yang ada NSAID, benda ni akan menyebabkan risiko untuk anak kita dapat keradangan di dalam otak. Ini serius, bukan cakap main-main. Jadi, pastikan pergi klinik, jumpa doktor untuk pemeriksaan supaya kita boleh tahu rawatan yang betul dan selamat. Tolong share kepada kawan-kawan dan keluarga anda.